Tetapi di sebalik wajahnya yang tenang itu tersembunyi keinginan yang mengerikan. Seorang lelaki yang kelihatan biasa, berpendidikan tinggi dan berasal daripada keluarga yang kaya, tetapi di sebalik wajahnya yang tenang itu tersembunyi keinginan yang mengerikan. Bukan sekadar untuk malah bernafsu untuk memakan daging manusia. Inilah kisah Issei Sagawa, seorang lelaki yang mendapat gelaran The Kobe Cannibal. Seorang kanibal dari Jepun yang bukan sahaja tetapi juga menikmati setiap bahagian tubuh mangsanya. Apakah yang mendorong Kobe menjadi seorang kanibal dan bagaimana dia boleh bebas berkeliaran walaupun melakukan jenayah kejam ini? Issei Sagawa dilahirkan pada tahun 1949 di Kobe, Jepun. Dia dilahirkan sebagai bayi peramatan, kecil dan lemah. Tapi siapa sangka di sebalik tubuhnya yang kecil itu tersimpan keinginan gelap yang akan menggemparkan dunia setelah dia dewasa kelak. Dari kecil lagi, Sagawa sudah mula tertarik dengan cerita-cerita kanibal. Keinginannya itu semakin kuat apabila dia meningkat dewasa. Dia bukan sahaja membaca tetapi juga mula berfantasi untuk memakan manusia. Setelah dia dewasa, Issei Sagawa berpindah ke Perancis untuk menyambung pelajaran di Sorbonne, sebuah universiti ternama di Paris, dan di sinilah mimpi ngeri bermula. Pada tahun 1981, Sagawa jatuh hati pada seorang wanita Belanda bernama Rini Hartwig, rakan sekelasnya di universiti. Rini seorang wanita pintar dan cantik, tetapi bagi Sagawa, dia bukan sekadar seorang wanita, dia adalah hidangan utamanya. Pada 11 Jun 1981, Sagawa menjemput Rini ke apartmennya untuk satu sesi belajar bersama. Tetapi tanpa disangka, apabila Rini berpaling, Sagawa menembak kepalanya dari belakang. Rini rebah serta-merta dan di sinilah kegilaan Sagawa bermula. Dengan penuh nafsu, dia mula memotong tubuh Rini, mengambil bahagian dagingnya dan memakan mentah-mentah. Selebihnya dia menyimpan daging tersebut dalam peti sejuk, memakannya sedikit demi sedikit selama beberapa hari, seolah-olah menikmati hidangan mewah. Ini memang gila dan luar daripada kotak pemikiran seorang manusia. Jenayah ini terbongkar apabila dia cuba membuang sisa mayat Rini di sebuah taman dan dia segera ditangkap. Di sinilah perkara yang paling mengejutkan berlaku. Walaupun Sagawa jelas bersalah, dia tidak pernah dihukum di Perancis. Mahkamah mendapati dia tidak siuman dan dia dihantar ke hospital mental. Namun, selepas beberapa tahun, kerajaan Perancis menyerahkannya kembali ke Jepun dan di Jepun dia dibebaskan. Ya, anda dengar dengan betul. Dia dibebaskan. Malahan, dia juga turut menulis buku tentang jenayahnya serta muncul di rancangan TV, malah menjadi selebriti kontroversi. Bagaimana seorang pembunuh kejam boleh bebas seperti ini? Sehingga kematiannya pada tahun 2022, Issei Sagawa terus dikenal sebagai The Kobe Cannibal, lelaki yang bukan sahaja dan memakan mangsanya tetapi juga terlepas daripada hukuman. Kisah ini membuktikan bahawa kejahatan sebenar manusia bukan hanya berada dalam filem seram tetapi juga dalam dunia nyata. Pada pendapat anda, adakah Sagawa sepatutnya menerima hukuman yang lebih berat? Atau adakah sistem undang-undang telah gagal dalam kes ini? Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng notifikasi untuk lebih banyak video menarik seperti ini. Fikir dan Syakna hidup bermakna. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih.